Sini saya nak share antara sayur-sayur yang best dan sesuai untuk orang yang ada pesakit gastrik ataupun GERD. Contoh dia macam sayur petola ni, kita ada lobak putih, kita ada juga ni apa, terung air. Apa nama tadi? Labu air. Sorry lah, saya ni tak makan sayur, jadi saya tak tahu sangat. Tapi ini antara sayur yang best lah untuk buat sup. Berita baik untuk orang yang suka mashed potato tu. Tapi dengan syarat korang kena buat guna ketan yang asli lah. Sebab apa? Sebab dia lembut dan mudah dihadam. Kena hati-hati dengan bendi, buncis dan terung. Sebab apa? Sebab teriga angin kau-kau. Untuk sayur-sayur seperti labu ataupun ubi ni, boleh makan tapi kena berpada-pada lah. Orang kata minat pun, kalau minat pun janganlah beria-ria nak makan banyak. Makan setakat nak rasa-rasa je. Jagung-jagung nampak manis kan, nampak sedap kan. Tapi sebenarnya jagung ni sangat-sangat tak elok lah untuk orang yang ada gastrik ke, sebab boleh trigger angin. Kita kalau boleh kurangkan makan jagung ni. Bawang ni boleh makan tapi kena pastikan masak betul-betul, jangan makan yang mentah sebab boleh trigger angin. Ni sini halia ni elok, boleh buat air, boleh buat dalam masakan, tapi jangan korang telan pula, bahaya tu yuk.